Okay. Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel Adam Augusto. Di video kali ini kita akan boxing Iron Man Mark 7. Ini adik saya punya lah, bukan saya punya. Nama pun boleh tahan mahal juga, ZD Toys ni guys. Dan depan dia, box dia depan dia macam ni, ada gambar Iron Man Mark 7, ada logo ZD Toys, dan tepi dia gambar Iron Man ni dan ada logo Marvel. Dan tepi dia ni ada tertulis Infinity Saga. Dan ada logo di sini juga menunjukkan bahawa mainan ini license. Apa-apa yang lain. Jom kita buka dulu guys. Kita guna gunting kesayangan kita. Boleh tak payah juga ni guys. Buka ni guys. Boleh dek. Okay. Kita buka tu. Dia punya plastik. Okay guys, jangan lupa like video ni, subscribe guys. Jangan lupa tekan like. Dah bagi tahu. Orang jangan lupa like dan subscribe guys. Dan kotak dia rasa premium. Saya nak buka ni. Oh bukan. Dia magnetic punya box guys. Jadi aku tak nak dulu. Korang tengok Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia orang kata Iron Man dia kecil tapi detail dia bagus. Wah. Kalau boleh tekan like video ni. Aku baca terus. Keren. Lawannya sama. Kita bawa keluarkan dulu Iron Man dia daripada sangkar guys. Dah jadi. Jadi Sama dia. Lawannya guys. Lawa. Jadi design dia sama dia mana ni. Korang boleh tengok material dia. Metal science. Metal dia ni dia tak boleh buka dan benda dia tak boleh buka. Dan sekarang kita akan tengok dia sejauh mana yang bisa ke. Korang semua jalan. Dan articulation dia pun boleh tahan lah. Macam jangan lupa like video ni. Agak terbatas juga articulation dia. Jadi ini pergerakan kaki dia. Dan kita boleh tengok dia punya ni. Kaki pun boleh tahan ni. Dan jadi kita tengok dia sama. Memang bagus lah. Bagi. Hai semua rampai je. Kita abaikan dulu. Dia macam Korang jalan guys. Okay, kita dapat stand base dia juga. Free guys. Memang mantap lah. Harga pun RM29 macam tu. Daripada Shopee. Dan wow, tak expect guys dapat stand base. Stand base dia pun boleh tahan simple lah tempat Iron Man tu. Kita cuba tengok. Adik pinjam Kita cuba tengok Iron Man dia daripada dekat. Let's go guys. Okay, sekarang korang boleh tengok daripada detail yang terdekat. Dan aku rasa plastik ke. Walaupun plastik tapi rasa macam diecast. Sebab dia tak letak diecast sangat. Jadi memang berbaloi jugalah. Bagi aku memang berbaloi. Korang beli sebab korang dapat sekali dengan stand base, box lawa dan Iron Man yang kualiti boleh tahan guys. Dan kita cuba pasang lah guys Kita cuba pasang dulu. Salah. Kena pasang stand base ni. Macam ni Lepas tu mana? Salah. Adakah? Buka kangkang macam ni. Kangkang macam ni ke apa? Sabar guys Macam pelik dah pula dia stand base ni. Macam ni macam. Kita cuba ni dulu. Balik. Letak dekat sini. Naik sikit dia. Okey, sekarang sebelum kita akan cuba letak stainless dia macam kena tinggi sikit. Kita tak tahu. Wow. Dah guys, dah jadi guys. Boleh tahan lama guys. Okey, sekarang kita akan tahan je. Kita
Okay guys, quality memang lawa dan dapat stain base dengan boleh tahan detail, dan aku boleh bagi 5/5 bintang untuk Iron Man Mark 7 Infinity Saga ni guys. Macam guys, apa pendapat korang? Kalau boleh like dan komen dekat bawah, dan sampai jumpa di next video. Bye.